Kita kena terima hakikat yang kita ni hidup dalam satu sistem sosial yang adanya orang kat atas, adanya orang kat bawah. Dan kita tak boleh nafikan yang diskriminasi tu memang wujud dalam masyarakat kita. Katakanlah kita ni orang yang didiskriminasi oleh kelompok yang lain. Kita kena fikir yang kita tak boleh sebenarnya nak memaksa mereka untuk menghormati kita, melainkan mereka ada sebab untuk menghormati kita. Ini bukanlah bermaksud yang kita tak perlu berjuang untuk memerdekakan diri ni, golongan kita ni, daripada diskriminasi. Benda tu boleh diteruskan macam biasa, cuma mungkin ia mengambil masa yang lebih lama. Jadi dalam tempoh itu, kita sendiri kena mempersoalkan diri dan tanya pada diri, apa yang boleh membuatkan orang hormat pada aku? Apa yang membolehkan orang hormat pada golongan aku? Jadi tak adalah kita berfikiran nak memaksa orang untuk menghormati kita. Kita membuatkan mereka hormat dengan kita secara sendirinya. Sebab apa? Sebab kita ada value yang boleh dihormati tu.